Alright, jadi hari ni kita pergi berbuka lagi. Kali ni bersama dengan Media Pahang dan juga YB dan MB lah. So, untuk video kali ni kita akan berbuka di Grand Darul Makmur. Tu dia. So, hari ni kita akan berbuka bersama tim Media Pahang. Beberapa influencer daripada TikTok, IG, Facebook dan semuanya. Termasuk dengan media kerajaan dan beberapa media lain lah. So, dekat belakang aku, nampak? Tu family aku, wife dengan anak aku. Memandangkan hari ni aku buka dekat atas, kita bagi dia orang buka dekat bawah. Dia orang akan pergi buffet Ramadan yang biasa tu lah. Tapi cumanya kita akan terpisah disebabkan aku buka dekat atas bersama dengan YB, MB semua. So, nak tahu tak apa aktiviti yang ada? Dan makanan apa yang ada dekat bahagian atas? Jom aku bawa korang. Macam itu kita pergi tengok makanan dekat bahagian bawah. So hari ni kita pergi tengok makanan dekat bahagian atas. Grand Darul Makmur. Jom kita tengok. Wah. Tok gaya macam dekat atas tu macam rancak. Tu dia. Ramai. Tapi kita akan pergi kita je lah. Sekarang kita pun dah masuk dekat dalam. Alright, kita dah sampai dekat tingkat 5 dan sekarang kita nak pergi register. Lepas set register kita dapat goodie sikit. So, sekejap lagi kita akan masuk lah ke dalam. Jom kita tengok apa yang ada. Assalamualaikum. Sila register lah. Dah register dah. Baru sampai? Baru sampai. Right, kita sekali dengan cikgu ni. Kita tengok meja dia sama tak? Meja 15. Assalamualaikum. Sebelah 15. Majlis berbuka Media Pahang. Ramai jugalah influencer yang ada dekat sini dan macam-macam media dekat sini. Mau tengok bukan ramai lagi kan? Tu dia. So kejap lagi kita tengok siapa lagi yang akan ada dekat sini. Kita lepak dulu dengan set-set ni. Right, dah tiba waktunya. MB pun dah sampai. Jom. Dia pakai baju warna apa buat video apa? Buat vlog. So tu dia. Sampai sudah MB. Dengan berbaju purple. Lampai sikit. Lama tak jumpa lah. Terima Baik. Terima kasih. Angka 15. Ini yang kawan analisa sendiri yang secara Alright, dah tiba waktu untuk ambil makanan. Jom kita. Banyak kali tak pergi mempunyai tu macam apa ni. Ada projek kan ada. So itu bahagian makan berat. Dan sana air. Sini ada pencuci mulut. Kuih-kuih. Ni ada ABC. Wah. Ini barang jadi. Tu dia. Ini barang jadi. Kita ada roti john dengan martabak. Yang ni pula Raya awal tu sama untuk terima duit raya. Kali ni kita nak beratur pergi ambil duit raya. Tengok muka panjang lagi beratur tu. Tutup wan dekat atas. Tu dia. Berapa agaknya duit raya nak bagi? Sekejap lagi kita tengok. berapa ratus? 500. Nampaknya masa dah makin hampir, kita pun dah naik atas stage. Itu dia. Ada lagi majlis raya seterusnya. Analisis raya sakan. Ini yang dia raya raya.
Upload. Oi. Yang penting Ay. kalau nampak tolong like. Jangan lupa like. So kita dah dapat duit raya. So kita tengok berapa kita dapat. Siap. Ramai lagi beratur kat atas tu. Menang sikit. Alright. Zahid dan Batin. Selamat Hari Raya. Maaf Zahid dan Batin. Alright, selesai sudah majlis hari ini. Jadi mula kita pulang. Oh ya, aku lupa nak bagi tahu dekat sini ada tanjak. Memang nice gila lah. Tu dia. Macam ni? Lamsam ni. Oh, tu dia. So, macam mana? Nice tak nice? Tok Wan belanja, Tok Wan belanja. Tok Wan belanja. Tok Wan belanja. Tok Wan belanja betul. Belanja apa bang? Belanja Tekolok. Mantap. Takkan belanja tajak. Tajak ke Tekolok ah? Nampak? Handsome tak? Ni Tok Wan belanja. Sebab yang jenis Pahang tak ada. Tu dia. Terima kasih Tok Wan. Kita nak balik-balik, tiba-tiba Tok Wan nak belanja juga. Push, nice juga kan? Tu dia. So, off the record is memang wujud lah. Okay. Benda yang melihat. Alright, selesai sudah majlis hari ini. Dan itu saja. Thank you so much kepada semua yang dah stay sampai habis. Thank you so much. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa dalam next video. Lagipun dah nak raya ni, maybe dah tak ada dah konten berbuka. Kita jumpa raya nanti je. Go!